Ini Cyberjaya. Muka je nampak bijak, tapi dulu orang kata dia gila. Macam gila tekan? Jom kita tengok apa sebabnya. Gila tekan, butang game. Dia ni suka sangat tekan game. Minaci dia pun tekan juga. Tekanan jiwa. Oh, kaki bersenam juga dia ni. Itu senaman dia. Waktu melabur paling syok menekan katanya. Gila tekan TV. Kalau tak main game, dia tengok TV. Tekan, tengok. Tekan, tengok. Sampai orang berbulu lah tengok dia. Aku pun berbulu juga ni. Alah, kesian pula tengok aunty ni. Aunty ambil je TV tu, hempuk kepala dia aunty. Asyik tengok TV je. Dey, orang sudah mau pindah pun duduk lagi atas juga. Gila tekan kamera. Cakap pasal selfie, dia nombor 1. Sana sini selfie. Kan dah gol? Body goal. Sampailah satu hari tu, selfie memakan diri. Kali ni confirm dia dah taubat dah. Dia buat lagi. Tahu pun kau malu, Cyberjaya. Tapi itu cerita dulu. Sekarang dia dah insaf. Dia banyak tekan benda bermanfaat je. Sebab kalau pandai tekan, pasti pandai cari makan. Layari youcandoit.mdec.my dan ketahui cara untuk menjana pendapatan secara digital. You can do it. Sekarang ni, bukan main seronok si Cyberjaya ni menekan. Tekan benda yang berfaedah, katakan. Dah tengok kan? Seronok tak? Nak tengok cerita kawan dia pula? Kliklah. Tunggu apa lagi?